Guys, korang pernah terfikir tak kalau dalam era yang baru dunia Shinobi ada tak karakter yang deserve digelar sebagai God of Shinobi? Kalau ada, korang rasa karakter mana yang paling layak digelar sebagai God of Shinobi yang baru dalam era Boruto? Tak habis sebelum tu guys, Assalamualaikum, Yoshmina. Apa khabar semua? Harapnya semua sihat-sihat je. Cuti weekend ni korang buat apa? Sambil-sambil korang tengah rehat dekat rumah tu, jom kita borak pasal satu topik yang cukup menarik berkaitan pasal teori The God of Shinobi dalam era yang baru. Macam biasa guys, kalau korang belum follow, like, komen dan share, buat semua tu dulu, okay? Dan kalau korang tengah cari hoodie anime yang cantik ataupun korang tengah cari baju anime sebagai contoh Naruto ke Solo Leveling, Uchiha dan macam-macam lagi, korang boleh cuci mata dekat tag Shopee yang aku ada letak dekat dalam video ni, okay? Jadi tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. So guys, dalam era yang baru ni, korang rasa ada tak karakter yang layak digelar sebagai God of Shinobi? Maybe Kawaki ke, Mitsuki, Sarada, Metal Lee ke dan yang lain. Ya guys, aku tahu gelaran sebagai God of Shinobi tu memang cukup besar dan bukan sebarang karakter boleh dapat title sebesar macam tu. Sebagai contoh, kalau kita patah balik ke zaman yang dulu, karakter yang mempunyai gelaran sebagai God of Shinobi memang cukup luar biasa. Antaranya Hashirama Senju yang merupakan Hokage yang pertama, lepas tu Sarutobi Hiruzen yang merupakan Hokage yang ketiga, dan aku boleh katakan juga Naruto deserve untuk digelar sebagai God of Shinobi yang baru pada era beliau, meskipun tak ada sumber yang tepat mengatakan Naruto digelar sebagai God of Shinobi. So, kalau kita tengok tokoh-tokoh karakter yang mempunyai gelaran God of Shinobi ni memang bukan biasa-biasa, terutamanya Hashirama Senju. Dia punya kekuatan tu memang out of league guys, dan sewaktu Hashirama Senju menjadi Hokage yang pertama, percaya ataupun tak ada satu desa pun yang berani nak cari pasal dengan Hashirama Senju. Sebabnya diorang semua tahu betapa hebatnya Hashirama Senju, dan apa yang lagi gila, dikatakan Hashirama Senju pernah menangkap kesemua biju dengan kekuatan dia sendiri. Dah cukup membuktikan kenapa beliau layak untuk digelar sebagai God of Shinobi. Sama juga macam Hiruzen dengan Naruto. Tapi persoalannya, selepas berlakunya peredaran zaman dan sekarang ni dunia Shinobi lebih berkembang maju dan mempunyai beberapa Shinobi yang mempunyai potensi yang cukup besar, korang rasa karakter mana yang paling deserve untuk digelar sebagai God of Shinobi untuk generasi yang baru? Kalau aku lah kan, aku boleh cakap hanya ada satu karakter je yang paling layak sekarang ni untuk mempunyai gelaran tersebut, iaitu Uzumaki Boruto. Ya, betul guys, Boruto sekarang ni memang berbeza dengan Boruto yang dulu, yang mana personality Boruto sekarang ni memang dah berubah 100% selepas apa yang telah berlaku dalam hidup beliau. Selalu besar sangat dugaan yang dipikul oleh Boruto selepas beliau telah dituduh sebagai pembunuh Hokage yang ketujuh yang merupakan ayah dia sendiri, dan beliau telah menjadi shinobi pelarian. Tapi disebabkan apa yang telah berlaku lah menjadikan Boruto seperti Boruto sekarang ni. Tahap kekuatan Boruto sekarang ni memang berada di tahap yang berbeza nak dibandingkan shinobi yang lain. Malah dengan kekuatan yang Boruto ada sekarang ni juga, Boruto memikul satu tanggungjawab yang cukup besar, yang mana Boruto memikul takdir dunia dengan Boruto perlu berjuang untuk melindungi bumi dari ancaman Shinjo ataupun ada ancaman yang lebih kuat yang berkemungkinan akan membawa mimpi buruk terhadap dunia shinobi. Malah bukan takat tu je guys, Boruto juga telah berlatih dengan dua susuk karakter yang cukup hebat, iaitu Uchiha Sasuke dan Kashin Koji, membuatkan skill bertarung Boruto sekarang ni bertambah lebih matang untuk berhadapan dengan musuh yang cukup kuat. Tambahan selain daripada skill shinobi yang Boruto ada, tak lupa juga Boruto mempunyai sumber kekuatan yang cukup besar, iaitu karma hasil daripada Otsutsuki Momoshiki. Dan satu lagi, Boruto mempunyai satu kekuatan dojutsu misteri yang berkemungkinan besar dengan kekuatan yang Boruto ada, Boruto akan menyelamatkan dunia shinobi daripada kehancuran yang cukup dahsyat, iaitu sinar mata harapan, mata biru, mata Jogan. Jadi dengan tanggungjawab yang Boruto pikul, lepas tu kekuatan yang Boruto ada dan
personality beliau juga telah cukup membuktikan yang beliau layak sangat untuk digelar sebagai The God of Shinobi yang baru. Meskipun aku tahu je sebenarnya Boruto tak perlukan pun gelaran macam tu untuk membuktikan yang beliau adalah yang terkuat, sebab at the end kita kena terima hakikat yang Boruto sekarang ni bukannya level Shinobi lagi, malah Boruto sendiri adalah Otsutsuki yang tulen dan mempunyai kekuatan setara dewa dalam dunia Shinobi. Tapi why not Boruto digelar sebagai God of Shinobi, memandangkan Boruto juga mewarisi jiwa sebagai seorang Shinobi yang hebat, dan aku tak rasa ada karakter lain yang deserve pegang gelaran sebesar macam tu selain daripada Boruto. Dan korang kena ingat juga Boruto digelar sebagai genius dalam era dia. Ke korang rasa Boruto ni memang lagi sesuai digelar sebagai The Shadow Shinobi atau The Shadow Hokage, sama seperti mentor beliau iaitu Uchiha Sasuke? So apa pendapat korang pula? Komen dekat bawah.